Satu. Tiga. Kanan. Kanan, ini kanan. Ini kanan. Ini kanan. I fell down. Kini lari-lari bersensasi, hasil keringat kami sendiri. Udahlah sedap, sudah gereti, umpama roti, cicak kuah kari. Bila pergi, dalam hati, apakah minta akan bahagi pergi. Sekolah dan kami terjadi, bola bertambah puncak rezeki. Bukan bergembok atau nak pakai, inilah hasil segala usaha. Terima kasih pada semua, siapalah kami tanpa anda. Angan-angan cita-cita, yang mana satu harus dituju. Angan-angan cita-cita, yang pergi hidup tak berbulu. Angan-angan cita-cita, Aku nak tanya Belum. sikit. Belum. Baru ha. Dah. Dah. Jalan. Okey guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, aku nak tanya sikit pada korang semua geng-geng yang lahir tahun 70-an. Yang darjah 1 mungkin tahun 80 kot. Ingat lagi tak dulu masa tahun 80 lah. Masa tu aku darjah 1. Susu Das Lady baru keluar. Das Baby masa tu. Dia ada dalam paket yang macam ni, ingat tak? Tapi lagi kecil pada ni rasanya. Lepas tu kita akan gigit ke, potong ke belah bawah ni, lepas tu hisap. Ingat tak? Ni. Siapa yang pernah buat ni, kita geng. Lepas tu dia ada sekali, satu lagi. Mami, dia keluar, baru keluar. 5 sen dalam paket kecil yang Mami hancur-hancur. Itu pun ada juga. Tapi ni lah, ya Allah. Wali nak Dewi boleh? Boleh. Mana yang lain? Senyap je. Semua ada perjumpaan dengan Baiduri, Walid? Perjumpaan? Ya. Baiduri minta kumpulkan semua jemaah perempuan. Diorang nak jumpa dekat belakang. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi, mestilah Walid lagi penting.
Rindu. Wali nak Dewi boleh? Setiap kali ku terkenang, setiap kali ku terbayang, wajahmu selalu di fikiran. Apakah engkau setuju? Aku pun jua begitu. Tapi bagaimana ibuku? Baru sekejap ku berjumpa, baru sebentar ku merasa betapa nikmatnya dunia. Namun diriku keliru memilih yang mana satu antara engkau dan ibuku. Ibu dan kau jelita, yang mana satu ku turutkan. Dia janda, oh tapi lawan. Oh haruskah kita akan bersama? Mak dia dah tua. Cuba tengok. Pandai. Ambil daging. Serius ah? Oh ya. Wah. Hebatlah. Hebatlah. Awak memang ada darah Cina. Ada. Cuba lagi. Makan mi. Tok Bu nak tengok. Lagi sikit. Tunjuk pada dunia. Saya berdarah Cina, moyang saya Cina. Tak silap abang, moyang pun nama Kamisa tau. Kamsia. Wah, hebatlah Soleh ni. Tuyul. Cina Batu Pahat. Cina campur Jawa. Melayu sikit. Tua ni. Gelap. Ini memang Cina original. Nenek saya Cina, moyang dia Cina. Ni kalau kereta macam ni, kalau jumpa atas highway jangan cucuk. Dia orang bukan slow sebab dia orang slow sebab saja nak layan-layan buat slow kan. Tapi bila dah ada orang cucuk belakang, jangan tanya kenapa, sebab apa kereta ni boleh jalan laju kan. 16, 17 boleh jalan. Kereta daily ni boleh dikatakan hari-hari berjalan. Demi dirimu kekasihku, aku rela bertentang masa. Dan pula untukmu
Inilah dia nilai 3. Tempat kegilaan para mak-mak nak cari toto, barang-barang seperti bantal, tilam, langsir, kapet. Ini adalah nilai 3. Sekarang nampak lengang lah. Besok nak raya, barulah berdonyot manusia. Nilai 3. Mana bini aku dah hilang? Hah? Alah, tak bawa wallet lah pula. Bank in sekali, bank in. Ayah? QR boleh ya? Oh, tak ada. Zaman sekarang, ini kan zaman teknologi. Mana orang bawa duit? Semuanya di hujung jari. Tengok kapet. Mbak. Gorgon. Ada gorgon ke? Ada gorgon. Oh. Sememangnya ini memang tempat gorgon. Ini tempat gorgon. Nampak ke gorgon? Nampak ke gorgon? Oh, lihat. Angkat. Kita tengok. Oh, ya, gorgon yang mungkin ke berapa ekor ya? Gorgon berwarna ungu. Ini sangat yang menyenangkan dapat melihat gorgon ini. Oh, lelaki gorgon itu mengatakan sudah sengit di sana. Kita lihat ya, ada barang ke tidak. Besarnya. Nampak daripada sini. Daripada sini kita nampak ada gorgon. Dia cuba melarikan bubu. Oh, ada gorgon. Ada gorgon di sini. Dia mengangkat bubu. Oh, memang ada gorgon. Lihatlah. Ada gorgon. Nampak tak gorgon tu? Angkat dia. Angkat dia, kita tengok gorgon ini saiz mana. Oh, ini saiz sedang saja gorgon ini. Ada gorgon lagi. Ada gorgon lagi. Reneh je bubu tu. Tak ada gorgon. Cuba lihat betul-betul. Ada barang. Ada pergerakan ke? Kalau ada pergerakan bermaksud ada gorgon lah tu. Cuba lihat. Adakah gorgon? Oh, ada gorgon lah. Ada gorgon. Ini dia gorgon yang seterusnya. Ada gorgon lagi. Oh, lelaki ni mengatakan, lihatlah di sana ada gorgon katanya. Ada penampakan gorgon. Di manakah dia? Oh, di bawah situ. Dia bersembunyi. Cuba lihat. Cuba lihat. Cuba lihat. Ada, besarnya gorgon ni. Besarnya gorgon ni. Besar sekali. Gorgon ni besar. Besar lori api. Angkat dia, kita tengok. Oh, gorgon ini. Gorgon. Gorgon yang besar ini. Oh, tepuk. Ada pergerakan ke? Tidak. Besarnya. Besar. Mana? Mana dia? Oh, besarnya. Oh, besarnya. Dari sini kita nampak gorgon ini. Ya, gorgon ini. Gorgon ini sungguh besar. Lihatlah dia. Hati-hati dia menyepit tu. Hati-hati. Kalau dia sepit olehnya boleh asal leher kita. Oh, besarnya gorgon tu. Padu. Angkat dia. Oh, besarnya gorgon ini. Ya, gorgon ini besar sekali. Besarnya. Besar. Betul-betul besar bas gorgon ini. Ada. Tangkap gorgon itu. Ya. Oh, lelaki gorgon ini menangkap gorgon dengan tangan. Masih ada. Oh, tidak. Oh. Hai guys, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, hari ini 6 hari bulan Februari 2025. Hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis malam pukul 10.41 malam. Aku sekarang ni sebenarnya ada satu job yang masuk size A3 carry catcher. Ini dia. Setakat ni baru siap banyak ni. Actually aku dah start buat ni semalam. Aku pulun dah sampai banyak ni lah. So ada banyak lagi nak kena siapkan ni. Background dia. Tapi part yang susah tu dah settle lah. Aku dah lega lah sebab dia yang susah nak dapatkan muka orang ni je.
Yang background ni aku rasa aku boleh pulun sekejap je boleh siap. And ya, aku tak tahu bila nak siap, banyak mana nak siap. Sekarang ni aku nak sambung lukis. Nanti aku akan update lah sampai tahap mana, berapa banyak lagi nak siap. Okay guys, wish me luck. Mata aku mengantuk sebenarnya. Allah, hai. Bila ada kerja macam ni, setan mulalah kacau. Day 4. Okey, hari ni hari Isnin 10 hari bulan 2 2025. Jam sekarang dah pukul 1.30 petang. Ini dia projek job aku yang itu hari berapa hari dah ya aku tinggalkan tak lukis. Baru hari ni start nak sambung balik. Tu dia, dah masuk background sikit. Dan sebelah kiri tu nanti kita masuk background, kita touch up mana yang patut, lepas tu boleh post lah. Sebab hari Rabu ni aku nak pergi cuti, aku nak siapkan sebelum Rabu. Aku ada masalah hari ni dengan besok, itu je. Wish me luck, bismillah. Lembab ni. The next day. Hari ni hari Selasa, pukul 11 malam, 11 hari bulan Februari. Alright, lukisan kita dah sampai sini. Aku baru je test kertas yang aku gunakan ni. Ini sebenarnya bukan kertas biasa aku pakai. Aku guna marilakat. Rupanya boleh masuk tone. Jadi aku decide untuk penuhkan dengan tone yang warna grey ni. InsyaAllah besok aku nak pergi bercuti ke Port Dickson. Mungkin balik pada cuti nanti aku akan pulun by this week jugalah. InsyaAllah aku akan post pada klien. InsyaAllah. Several days later. Okey, hari ni hari Ahad 15 hari bulan Februari. Perkembangan lukisan aku setakat ni dia nak siap dah. Job berada aku pejuang stroke daripada sahabat bernam yang minta lukiskan gambar. Tak tahu lah ni siapa, mungkin skandal beliau kah, awet kah, isteri kah, aku pun tak tahu. Ni dia, alhamdulillah setakat ni dah ada lebih kurang dalam 90% lah nak siap. Sekali lagi aku unjut buat live nanti, insyaAllah dah boleh siap. The next day. Alhamdulillah, hari ni 16 hari bulan Februari 2025, hari Ahad, pukul 3 petang. Lukisan yang aku pulun sampai aku rasa lebih daripada 10 hari dah kot ni, akhirnya siap juga. Alhamdulillah. So dah boleh packing. Besok aku boleh post ke klien. InsyaAllah. Dia kata ada lagi tempahan dia nak buat saiz A4 pula lepas ni. So itu je lah. Lega weh bila kerja dah siap. Rasa dia punya lega tu macam ini batu atas bahu sudah angkat. Saya sangat berasa happy dan gembira kerana berjaya menyiapkan lukisan itu. Okay guys, terima kasih sebab follow aku punya channel, menyiapkan job yang terkini aku ni daripada mula sampai habis. So terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi dalam next video. Adios. Rambus. Lega. Oh lega. Lega. Dan pula untukmu ibuku, kasihani, oh anakmu ini. Demi kasih sayang kita bertiga, ku kawin saja.
Pancit tatak hipon. Pancit tatak hipon. Pancit tatak hipon. Aku tak tahu ni bahasa apa. Kalau Jawa tatak tu okey macam pukul lah. Tatak, tatak nda selo.